umur 16 tahun saja yang boleh ada media sosial? Ya, I think benda tu bagus lah untuk buat aja sebab kadang-kadang sekarang ni budak zaman ni terlalu expose sangat dengan benda-benda yang tak berfaedah daripada media sosial daripada berfaedah. So biasa bila dia hantar umur 16 tahun ni untuk sekat daripada arah budak-budak ni terlalu explore dengan benda-benda tersebut. Setuju tak kalau sekarang 16 tahun je boleh ada social media macam Instagram, Facebook? Setuju? Kenapa cik setuju? Sebab sekarang dibuli, pembunuhan, ada bermacam-macam. Kalau bawah umur, dia ada moderator dia, mana boleh. Dia bawah umur. Apa pengetahuan dia? Dia tak tahu apa-apa. So untuk keselamatan diorang lah. So kalau 16 tahun saja yang ada, so apa tu kes-kes sosial semua dah boleh dibendungkan. Boleh dibendungkan. Dia pandai dah memikir apa yang baik, apa yang buruk. Ini kadang ada keperluannya untuk budak-budak. So kita nak hadkan memang tak sepatutnya. Kalau had pun baik juga. Sebab diorang tak sebebas guna benda tu kan. Jadi pemantauan sekarang ni daripada mak bapak lah. Mak parents kan yang kena pantaukan benda ni. Pemantauan daripada mereka untuk yang 16 tahun. So sampai jam berapa diorang boleh pegang balik sekolah kan? Sampai jam berapa. So dan juga jangan bagi lagi. Kalau nak dibagi tu betul sekarang penggunaan kadang perlu juga tak? Itulah pendapat saya. Memang tak boleh. Sebab apa? Banyak masalah. Benda ni klik je boleh dapat macam-macam kan. Jadi orang belajar benda-benda tu lah. So Pak Cik sebagai ibu apa, kalau apa tu budak sekarang lebih 16 tahun tak boleh ada media sosial, adakah apa tu isu sosial, isu buli semua dapat dibendung? 16 tahun tu dia dah jadi dah ada akal. Tu kira dah boleh dah, dia boleh dikawal lah. Dia orang dah ada akal kan. Yang bawa 6 tahun tu memang kurang akal. Jadi dia main tekan je lah. Sedap dia tengok je kan. Jadi timbul macam-macam masalah. So biasa ada pantauan lah kan? Mestinya kita ada pantauan. Tapi salah juga ni kadang-kadang ibu bapa dia bagi juga handphone tu. Sebab dia nak bagi anak tu siap. 4 tahun, 5 tahun pun dia dah ajar dah. Supaya anak tu tak menangis. Mak bapak dapat video dia. Tu macam mana tu? So memang patutlah kan, wajar lah kan? Wajar.